Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas permintaan sahabat-sahabat nak tahu kisah-kisah yang aneh, yang apa ni, saya bersekadar yang saya tahu lah. Saya bawakan satu kisah daripada pengalaman bapa saudara saya lah, yang ketika itu bertugas sebagai Angkatan Tentera Malaysia sebagai Regimen Ranger. Ketika itu beliau bertugas di sempadan Sarawak, Malaysia dengan Kalimantan. Itu lah, nak beritahu sikit apa kaitan dengan cerita ni lah untuk sahabat-sahabat yang melihat video ini lah. Kita tahun awal 80-an lah, tak salah saya. 81, 8 itulah, 80-an lah. Awal 80-an ketika itu. Pada satu malam tu, banyak hari dah mereka dengar ada bunyi macam benda bunyi lah, banyak haiwan dalam hutan kan. Hutan belantara di Borneo ni luas. Kita tak tahu apa yang benda apa. Dulu kala kan, benda hidup. Satu hari tu mungkin rezeki mereka nak nampak kot. Mereka nampak satu makhluk, bukan kelawar. Makhluk ni dia berbulu merah, lebih kurang dia beritahu. Bentuk macam tubuh manusia tapi bersayap. Bersayap macam kelawar lah, macam bersayap. Dia terbang dari ujung pucuk pokok tinggi-tinggi tu. Pokok jenis pokok tinggi tu. Pokok tualang yang madu apa, lepas dia buat madu tu. Dia terbang satu. Dia melintasi pucuk-pucuk tu lah. Dia hinggap, dia terbang. Lepas tu masa tu kan yang askar ni duduk standby dengan senjata lah. Ada yang hampir nak tembak tapi pegawai mereka kata jangan. Mereka takut pegawai dia kata apa, bila kita tak tahu keadaan mereka tu macam mana kan, benda apa wujud tak tahu, bila mereka tak kenal benda tu apa, tak pasti benda apa, tapi mereka nampak lah benda tu macam bentuk macam nak sekat orang, macam monyet lah, lebih macam monyet tapi bersayap, berbulu merah. Jadi, besar kecil tu mereka tengok dalam jarak boleh tembak lah mungkin kurang orang lah, tapi tak ada orang macam masalah besar tu, orang normal lah kan, bersayap. Di kawasan sana pelibat tu dia tengok di kawasan antara sepadan lah, mereka juga duduk sepadan lah tu, mereka ranger dalam hutan betul lah, ranger ni duduk dalam hutan betul lah. Mereka tengok mereka duduk standby nak tembak, tapi pegawai mereka kata jangan tembak, mereka takut ada masalah lain lah, benda apa je tak tahu dalam hutan kan, betul tak? Jadi tu lah pasal tu. Yang tu nak fikir ke mana, benda tu wujud ke tak wujud, dongeng ke tak dongeng. Pasal saksi mata ni banyak ramai. Tentera ni dia akan masuk seorang dalam hutan ni kan, ramai dengan pegawai dia pun tengok. Tu tak pasti pasal mereka pun tak kenal ya. Mungkin main pada larik, kita tak beritahu kan, larik ni ataupun penyamaran daripada jin ke apa ke, wallahualam kan. Tapi benda tu mereka tengok tu memang real lah, real terbang tu kan. Mereka nampak sekok lah, mereka tak nampak ramai. Sebab tu pegawai tak pergi tembak sekok tu, tiba-tiba ramai beratus lagi kacau, habis peluru tembak tak habis. Mungkin lah pasal tu lah kot. Jadi tu dalam sekitar tahun mungkin makhluk mumpah, benda hidup kan, benda hidup tu mungkin benda lain kita tak tahu nak cerita lah. Pasal semua yang tengok tu termasuk dalam tentera tu ada agak orang sana, orang Sarawak ada, orang Sabah ada, tentera ranger kan. Mereka pun tak kenal, mereka pun tak tahu, mereka sendiri pun tak kenal benda tu. Kalau selalu mereka tengok di sana, mungkin mereka boleh beritahu benda apa kan, mereka sendiri pun tak tahu benda apa tu.